Tapi tu Iqmal cakap tadi, kita ni kena saling melengkapi. Bukan mencari kesempurnaan. Apa yang kita nak tu, kita tak akan dapat. Oh, pandai betul aku. Aku memang pandai. Kalau nak orang suka kat aku tu kan, macam-macam lah apa dia bercakap. Kita ni saling melengkapi. Kita tak boleh dapat apa yang kita nak. Betul tak, Kak? Barulah dalam hidup ni kita belajar. Ni siapa pula ni? Barulah dalam hidup ni kita dapat belajar. Nasib baik juga jurung ni backup aku. Risau macam jadi macam hari tu. Habibillah. Bila habibi, renungku dunia rasa terhenti. Fakta lagu tu Iqmal rakam waktu Iqmal dalam AI. Dan sebenarnya waktu tu dalam pertengahan AI. Lagu tu sebenarnya memang pasal mem lah. Sebab waktu Iqmal mula-mula datang AI pun, Iqmal dah bagi tahu dia, tapi dia yang tak percaya. Dia ingat Iqmal main-main. Serius, siapa yang perasan ada live Iqmal dengan dia tu, ada sekali Iqmal live dekat office tu, dia ingat Iqmal main-main. Orang berdekat dalam tu ingat Iqmal main-main. Jadi aku macam, apa yang aku patut buat kalau nak nampak macam serius? Lama tau tunggu. Iqmal waktu first tu cakap, lepas tu dia ingat main-main. Second pun sama cakap, dia ingat main-main. Lepas tu waktu tu hari keberapa pertengahan AI pun dia ingat Iqmal main-main lagi. Lepas tu last kali waktu dah nak habis dah AI tu kan, Iqmal bawa dia orang pergi keluar dekat Bukit Bintang pun aku tak boleh. Time ni aku kena cakap juga. Sebab bila Iqmal cakap dekat luar daripada konten pun dia ingat main-main. Jadi malam tu Iqmal pacak je handphone dekat tangan dia, pap, dekat tempat karaoke tu. Aku cakap je. Lepas tu muka dia macam tergap. Terima kasih bagi dia macam tergap. Dia macam tak tahu nak cakap apa macam. Dia macam tu. Habis je live tu dia tanya betul-betul. Dia tanya, budak viral pun tanya. Tapi Najlah sokong Iqmal malam tu. Iqmal cakap tu, Iqmal cakap dekat belakang kamera pun dia ingat Iqmal main-main. Jadinya malam tu kebetulan ada berapa orang, ada berapa ribu orang. Iqmal cakap je lah ada berapa orang. Sebab kalau Iqmal tipu depan beribu-ribu orang tu, memang kena ludah lah Iqmal kan. Sebab Iqmal nak cakap betul-betul. Malam tu tak silap 7K ke 6K. Kalau Iqmal tipu depan orang tu, beribu-ribu orang tu, memang aku kena ludah satu Malaysia. Iqmal cakap betul-betul kat dia. Iqmal cakap belakang kamera pun dia ingat Iqmal main. Jadi Iqmal cakap lah depan kamera. Gitu.